Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Jadi hari ini 1 Mei 2025. Selamat Hari Pekerja kepada semua. Jadi berkenaan dengan apa yang telah diwar-warkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menerusi Surat Siaran Bilangan 2 2025 pada tarikh 23 April 2025 tentang ERPH sudah berada di dalam sistem D5. Jom kita tengok D5. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian, inilah paparan D5 kita. Okey, bila dah masuk akaun D5 tu, jadi inilah paparannya. Jadi di manakah terletaknya ERPH tersebut? Ini dia, terletak di bahagian aktiviti guru. Baik, untuk makluman semua, nampak tak yang pertama tu, ERPH, Rancangan Pengajaran Harian. Jadi untuk makluman kepada semua guru-guru, especially terutamanya kepada guru-guru Melaka dan kepada rakan-rakan yang telah follow dan subscribe saya pernah bercerita tentang bagaimana nak membuka akaun Google Classroom dan betul macam mana kepentingan D5. Jadi hari ini kita sudah ada ERPH di dalam sistem D5 kita. Baik, jadi kita klik pada ERPH ini. Inilah paparannya. Jadi paparan yang pertama yang perlu kita explore ialah klik pada panduan yang bahagian atas ni sekali. Okey, bila kita klik kepada panduan, dia akan keluar macam-macam. Okey, saya alihkan saya punya kamera ni sebelah sini sikit supaya kita dapat melihat dengan jelas. Saya kecilkan sikit. Okey, saya letak ke atas. Baik. Jadi untuk paparan ini kita tengok ada tiga menu di sini. ERPH, pelaporan ERPH, kemudian ada modul admin, kemudian ada modul guru. Okey. Siapa yang kena mula dulu? Admin ke guru? Ya, yang perlu mulakan dahulu adalah untuk menyediakan tapak ialah modul admin. Bila kita klik pada modul admin, nampak tak? Sebenarnya telah disediakan panduan ini dengan lengkap dengan video, lengkap dengan dia punya catat alih dan lengkap dengan dia punya maklumat-maklumat untuk memudahkan rakan-rakan guru membina dan juga menguruskan ERPH. Baik, kita klik pada pentadbir ERPH. Bila kita klik pada pentadbir ERPH, nampak tak? Ada catat alih dan juga step by step macam mana kita nak buat ERPH, nak menguruskan dan menggunakan ERPH ini. Baik, untuk makluman semua, bila saya tumpukan pada ini, log masuk ke Pelantar D5 menggunakan akaun sekolah. Baik, pada setiap sekolah dia ada akaun CM1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Baik, jadi boleh gunakan akaun tersebut dan pentadbir akaun D5 akan membuat penetapan siapakah pentadbir akan membuat penetapan siapakah yang akan menjadi pentadbir kepada ERPH ini. Baik, jadi saya tak nak ulas yang ni, jadi kita tengok lagi satu, iaitu kita tengok kepada modul admin. Bila modul admin ni, dia akan menguruskan ERPH ini. Jadi dia akan create, dia akan buat dan dia akan urus. Jadi di sini siap dah dengan video untuk membina classroom, membina topik dan assignment, membuat jadual penghantaran. Baik, kita tutup yang ni. Kemudian kita tengok lagi sekali. Saya terkeluar pula. Okey, baik. Kemudian kita tengok modul guru. Bila semua admin bila admin dah lengkapkan, dah buat Google Classroom, dah siapkan dengan masukkan semua guru-guru apa semua. Jadi di sinilah panduan untuk guru-guru menghantar penghantaran ERPH, penghantaran maklumat ERPH, kemudian ada cara penyediaan ERPH, kemudian penulisan rancangan pengajaran harian, penulisan rancangan pengajaran harian untuk hari gantian, untuk yang relief pun ada, siap. Jadi semua panduan ni sudah ada di dalam ERPH di dalam D5 kita.
Jadi saya tak nak lepaskan peluang, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu sekalian, kita dah buat dah, kita dah ada dah, saya dah buat dah satu untuk ERPH bagi kumpulan di SSTP lah. Jadi kepada guru-guru Melaka boleh tengok contoh ni. Baik. Jadi saya tunjukkan contohnya macam ni. Saya masuk Google Classroom saya. Okey. Kemudian saya klik kepada ni. Ini kumpulan saya. Jadi nampak tak minggu 1? Minggu 1. Saya nak tengok siapa yang dah hantar. Okey. Jadi di sini kita dah nampak dah. Puan Suhaila dah hantar ERPH. Jadi nampak tak dengan due date sekali. Due date sekali sebelum yang ni kita tengok ERPH. Contoh contoh ni contoh je tau. Tapi kita dah berjaya lah. Maksudnya tengok dah siap dah. Dah siap dah contoh lah. Ini contoh. Maksudnya contoh yang telah hantar. Jadi kita boleh komen lah. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi ini sangat memudahkan. Baik. Jadi lagi satu saya nak kongsikan ialah dalam kumpulan ini juga, okey, dalam kumpulan ini juga kita boleh masukkan co-teacher. Bila co-teacher ni maksudnya dalam kumpulan ini, okey, baik, kita tengok kita tengok people. Sekarang ni ada dua cikgu. Jadi kalau katalah ada jemaah nazir nak datang melawat ke apa ke, masukkan dia sebelum mereka sampai, mereka dah boleh tengok dah apa yang berlaku di dalam kelas kita, di dalam sekolah kita. Alright, saya rasa setakat itu dulu untuk perkongsian hari ini. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa explore ERPH kita di dalam Delima dan gunakan Delima untuk memudahkan tugas anda dari segi PDPC dengan lebih cemerlang. Okey, baik, kepada anda yang telah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kepada guru-guru Melaka yang telah subscribe juga, terima kasih. Dan kepada anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, follow, like, share, komen. Alright, setakat itu dulu. Bye-bye.